Okey geng, kita ada sebuah kereta Alza. Kereta ni owner buat mari dekat saya, dia bagi tahu kereta dia ni ada masalah vibrate. Vibrate gegar kuat sangat. Bila mana dia start enjin, je kereta dia ni. Dia start enjin, terasa gegar dekat dashboard ni. Kalau buka aircon, lagi ketara gegar dekat dashboard ni. Dia pun muskil lah, ingat ada skru longgar ataupun ada part-part yang longgar. Bila macam tu terjadi, sebenarnya bukan skru longgar ataupun part yang longgar. Kebanyakan bila start enjin, terasa vibrate, gegar. Lepas tu buka aircon lagi teruk, gegar. Dekat steering pun rasa gegar tu lalunya berpunca daripada engine mounting. Dekat steering dia terasa kuat sangat, dia kata. Saya test pun memang start enjin je, terasa kuat sangat gegar. Perpuncanya daripada engine mounting. Benda simple, tapi walaupun orang cakap benda simple, benda ni, engine mounting ni main peranan yang penting. Kalau dia out, pecah ke, dah keras ke, dia akan terasa gegar dekat dalam, dekat dashboard ataupun dekat steering. Kita bawa pun tak sedap. Ni dia punya engine mounting. Dah teruk dah engine mounting dia ni. Kesan pecah, lembut. Engine mounting. Yang ni sebelah gearbox. Yang sebelah gearbox. Yang ni sebelah timing chain. Kalau ikutkan sebelah timing chain ni, tak macam ada saya jumpa sebelum ni lagi teruk. Dia punya ni pecah terus. Dah longgar terus. Ni tak pecah mana lagi lah ni. Sebab dia ada dalam ni, dia ada minyak ni. Dia ada minyak. Kalau selalunya minyak ni keluar, ni mesti hancur punya. Akan rapat punya. Ni kira tak ketara sangat lah ni. Yang sebelah timing chain ni, kita tukar terus. Tiga-tiga. Sebab dalam ni patutnya ada minyak, tapi tak pecah lagi. Dah rasa gegar, wajib tukar tiga-tiga terus. Yang ni sebelah belakang. Kalau Alza ataupun Myvi, dia pakai tiga lah hanya mounting. Sebelah timing chain, sebelah gearbox dan sebelah bawah belakang. Setengah kereta pakai tiga dan sebelah setengah kereta juga pakai empat. Kereta ni kita tukar one set terus. Owner pun nak pakai yang original terus. Saya mengekalkan pasang engine mounting yang original balik lah. Ni yang lama dia ni. Baru tak terasa gegar. Hilang masalah gegar kereta ni. Gegar dekat dashboard tu lah.